way ke Pulau Pangku. Ini dekat mana ni? Setiawan. Oh, kita hampir sampai di Lumut. Hampir sampai ke destinasi. Jeti Pulau Pangku. Hai. Haris. Jangan main. Nak ajak makan, tak payah main lagi. Tak suap aku makan. Abang pegang bang. Kalau dia main mana nak salah. Tak tolong. Jangan kerja. Banyak. Dia orang bilang dia orang sedekah handphone. Duduk. Banyak modal. Tak lagi proses ni, proses tu semua.
belakang. Buaya nampak? Dia bangun tidur. Buaya tidur, nampak? Nampak tak tu? Batu ni besar ni. Tidur dulu. Sekali lagi bangun. Sekali lagi bangun. Tak apa, cari Abang. Lagi dah. iPhone tu boleh masuk air. Lambai. Nak kat Angah. Orang kan? Lambai. Oh, nama. Tak kat Angah. Angah dia. Tak lagi tunjuk kartu dia lagi kat dalam rumah dia. Kau tadi aku kok macam ni? Kalau Mana macam dia tanya juga kat akak. Akak kata dah ada bilik. Mana dia tanya juga. Malam. Kau apa tahu dah dapat. First time aku tengok kau ni. Dah jadi masa nak air dia. Dah main musim dia dah dah main. Apa ni? Sekarang dah start dah. Paling 2-3 jam lah dia tunggu terus. Benda dah. Jangan daripada Swiss Garden tu. Oh loh sini kalau kata panas kan nampak air tu. Hijau kan? Dulu bang banyak monyet bang. Atuk abang Ada tengok juga monyet. Apa? Dia monyet tu kena hambat dah bagi dengan kayu. Nak tirai lah. Tak nak. Tak nak. Tak nak lah bang. Adik tidur. Adik tidur. Batal rut dia tahu dia boleh layan saya. Tak lagi nak bayar duit pun nak QR ke sikit. Ha? Okey. Nah, saya tak ada ajar dulu tak apa. Abang, saya